Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh menggesa agar satu ketetapan dibuat dalam konvensyen sayap parti untuk UMNO menarik diri daripada Kerajaan Perpaduan. Ujar beliau, keputusan tersebut perlu dibuat secara kolektif dan berprinsip demi menjaga maruah dan hala tuju parti, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan orang Melayu serta Islam. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada konvensyen khas Pemuda UMNO yang berlangsung di Dewan Tun Dr. Ismail, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur pada Sabtu. Konvensyen bertemakan Hala Tuju UMNO dalam Kerajaan Perpaduan dihadiri sekitar 2,000 ahli, menyuarakan pandangan dan isi hati secara terbuka serta berani dengan menilai semula kedudukan parti dalam kerajaan kini. Menurut Dr. Muhammad Akmal, UMNO telah memberi ruang dan peluang secukupnya kepada Kerajaan Perpaduan sepanjang 3 tahun penyertaan parti itu, namun beberapa garis merah yang telah ditetapkan sejak awal didakwa telah dilanggar berulang kali. Kata beliau, antara garis merah tersebut termasuk larangan menyentuh isu agama Islam, institusi Raja-Raja Melayu dan hak bangsa, yang mana ia tidak dihormati sehingga menimbulkan kemarahan dalam kalangan orang Melayu. Ujarnya Dr. Muhammad Akmal, beliau menolak sekeras-kerasnya sebarang usaha menjatuhkan kerajaan melalui jalan pintas seperti tebuk atap, sebaliknya menyerahkan semula mandat kepada rakyat melalui pilihan raya.